kita lihat negara-negara pahaman kiri, perpaduan mereka lebih erat. Perpaduan golongan leftis, Rusia, China, Vietnam, Korea Utara, Venezuela, Cuba. Bila Amerika mula mengancam Venezuela, Rusia telah mengumumkan Venezuela sahabat kami. Ini kita lihat, kita membaca soal perpaduan, kita membaca wa'tasimu bihablillahi jami'an, tapi ia dilaksanakan oleh orang lain. Kita lihat apa dia tugas OIC, kita tak faham. Bila Yaman diserang begitu hebat, OIC tidak bersidang khas. Iran diserang 12 hari oleh Israel dan Amerika, tak ada sidang khas. Yaman dan sekarang ini Sudan berlaku pembunuhan yang begitu dahsyat, tak ada sidang khas. Nasib sikitlah bila Qatar diserang, pejabat Hamas ada sidang khas. Sudah 70,000 mati di Palestin. Kanak-kanak lebih 20,000, wanita lebih 30,000, 10,000 hilang belum dijumpai. Hospital dibom, pekerja bangsa bersatu dibom, wartawan dibom, dibunuh, gereja juga dibom. Macam mana nak menang? Percayakah nasrun minallah fathun qarib? Allah Maha Berkuasa. Kita lihat sekarang kebangkitan membela Palestin datang daripada masyarakat Eropah. Donald Trump lebih takut pergi ke Eropah daripada pergi ke negara-negara orang Islam. Catherine Connolly, wanita, umur 68 tahun, serta disiar menjadi presiden. Dalam temu bualnya beliau mengatakan bahawa Israel negara teroris. Bukan daripada pemimpin negara Arab. Bukan pemimpin negara Arab yang mengisytiharkan Israel negara teroris, tapi pemimpin wanita daripada Ireland, yaitu Catherine Connolly. Tanpa malu dan segan, beliau memulakan kempennya dengan membela perjuangan rakyat Palestin untuk menjadi calon Datuk Bandar New York. Kita lihat bagaimana Zohran Mamdani tanpa segan silu mengatakan dia menyokong perjuangan rakyat Palestin, mengajak rakyat Amerika menolak Donald Trump dan menolak sikap Amerika yang membantu Palestin. Dia menang menjadi Datuk Bandar New York. Bukan ketua kampung Jeli. Datuk Bandar New York, pusat segala jus lobby, Wall Street Journal dengan toke-toke Yahudi yang kaya-kaya membiayai lawan Mamdani, dan ia mencapai kemenangan dengan cemerlang. Sebab itulah kita lihat bila Allah mensiarkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillah min awliya thumma la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, maka kalian kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu dan kamu tidak akan mempunyai pelindung selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.